Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu kan, saya belajar satu benda yang baru dengan Dr. Norman. Ilmu ni khas untuk anda yang sedang ada masalah penyakit kronik lah, terutamanya. Anda ada kecil manis ke, darah tinggi ke, anda ada masalah jantung ke, anda ada masalah kanser ke. Badan kita ni memerlukan vitamins dan juga minerals. Jadi, dalam buah ada keperluan vitamins dan minerals tu. Cuma masalah dia sikit adalah dia ada gula. Gula tu yang masalah. Tetapi bukanlah bermaksud tak boleh makan langsung. Satunya saya cerita, buah ni makanlah secara bersederhana. Kena kawal kuantiti dia kalau dia manis. Dan kalau dia manis juga, terutamanya, kita boleh kontrol dari segi turutan makan buah ni. So, kalau kita makan nasi kan, contoh kita makan nasi ni, kita mulakan makan nasi tu dengan sayur. Kita makan dulu sayur sikit, lepas tu kita relax, sambil ngunyah tu relax, lepas tu kita makan nasi. Atau heavy meal lah, nasi dengan ayam ke, dengan daging ke. Last kali, baru makan buah. Terutamanya buah yang terlalu manis macam buah cempedak ni lah, dia manis yang. Jadi orang ngelah ni barulah kita makan buah cempedak ni. Tak susah pun. Nak makan ni tak susah. Nak makan ni sangat senang kalau kita tahu ilmu dia yang betul.